Abang cik kenal. Iyo ya. Boleh tak buka? Boleh. Kesian Acik. Acik dah jauh. Tangkak. Mana papa? Papa? Entah papa. Papa pun tak tahu kat mana. Sebelum balik ngetai-ngetai dulu Acik. Jangan perut kosong. Sini apa yang best? Sini. Tom yum Acik. Tom yum sedap. Itu macam dah lapar tu. Acik nak makan tom yum ke? Nak makan tom yum? Makan, tapi ni kenyang lagi. Oh, kenyang lagi. Makan apa cik? Ha? Makan apa cik? Ni dia tanya. Acik makan apa kenyang? Nasi lah. Dengan apa? Terima kasih semua. Sama-sama Acik. Yang ini belakang yang tak. Terima kasih. Sama. Oh, nampak nenek masuk live. Ramai yang tengok nenek dalam live. Terima kasih dah. Terima kasih Banyak-banyak. Doakan ya Acik. Jumpa Doakan saya, Bos Ijah dengan tim kat sini. Mudah-mudahan jaya lah awak Amin. Oh, yang nak ikut sekali Mana? Ni anaknya. Baju pink-pink ni. Nak. Jom pergi nenek. Marilah. Pergi Cangkak. Pergi kat air panas mandi. Dekat dengan mana nenek. Gresik. Ledang. Ledang. Dekat memang tak Tang jauh. mana Gresik ada kat tangga? Gresik. Tak pernah pula sampai. Itu dah Gunung, tapi Gunung Ledang. Ni dah buka tutup. Dia apa tak dia renovate kan. Ni dah buka. Datanglah. Cuti awak tak cuti ke? Tak cuti Acik. Cuti lah. Kalau cuti tak jumpa Acik hari ni kan? Weekend? Betul. Nampak? Ramai Acik ni. Acik datang satu family datang kat Gudang Bos Ijan. Dari Tangkak, Alhamdulillah selama ni tengok live Bos Ijan. Ni sampai juga. Kalau geng kelasan sampai kat Gudang Bos Ijan ni memang mata lah. Tengoklah, tengok sini sikit. Ya Allah, ini gudang ke tempat shopping mall ni? Ini best. Ini kontena customize baru sampai. Dengan cerita Bos Ijah cakap, set katil 21,000 dalam ni. Dalam ni? Dah turun dah, belum unboxing lagi. Yang paling penting kan, kena tunggu Bos Ijah live. Wajib. Itulah cakap. Kacik. Nasi. Nampak. Nampak aku? Rehat. Makan. Acik pun makan juga Acik. Jangan balik perut kosong.